Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing. Okey, untuk video kali ni aku nak tunjukkan cara-cara nak buat perambut siakap. Yang biasa kalau aku pergi nak mancing siakap, aku akan buat satu perambut pelampung lah. Orang kata, yang macam mana kan? Okey, aku akan tunjuk cara. Cara dia mudah je, tak ada masalah pun. Tapi sebelum kita mulakan, macam biasa, kalau yang mana belum lagi subscribe kita punya YouTube channel tu, saya nak minta bantuan korang untuk like, komen dan subscribe lah. Bantu kita dekat situ Okey, tak lupa juga kalau korang nak bahan-bahan dia ataupun barang-barang nak buat perambut ni, korang boleh tengok dekat kita punya link description tu. Ataupun dekat bag kita tu lah. Sebab sekarang ni kalau korang nak grab barang-barang daripada video kita, korang tengoklah dekat bag tu. Mungkin ada barang-barang yang korang berminat, korang boleh grab. Macam nak buat perambut ni, barang-barang apa yang korang tak ada lagi tu, korang boleh grab dekat bag kita tu. Okey, kita mulakan. Apa barang-barang yang kita perlu ada kalau kita nak buat perambut siakap. Okey, yang pertama of course kita kena ada satu tali pancing, iaitu leader ni lah. Tak kisahlah korang nak guna 100% fluorocarbon ke, yang apa ni, kalau macam aku ni, yang ni bukan 100%, yang ni 80%. Okey. Dan kalau yang aku ni, aku punya perambut yang halus sikit dah habis. Biasa guna 50 ke 70 LB pun dah cukup dah kalau nak buat perambut siakap ni. Okey, macam aku ni yang tinggal 90 LB. Jadi kita guna je lah kan, apa yang ada kan. Pun boleh juga, tak ada masalah. Ikut korang nak pakai berapa LB pun. Okey, yang ni wajib barang yang korang wajib ada. Kemudian yang ni kita ada luminous bird. Untuk luminous bird ni, yang ni optional tau. Kalau korang ada, nak pakai boleh pakai, tak nak pakai pun tak ada masalah. Kemudian of course mata kail. Mata kail pun sama juga, korang nak pakai jenama apa terpulang kat korang. Yang ini salah satu jenama yang biasa aku pakai untuk mancing lah. Okey, iaitu jenama Daichi. Okey, kemudian kita kena ada satu plier. Plier cutter lah untuk kita potong kita punya tali-tali mancing kita ni kan, bila kita nak buat kan. Lepas tu of course kita kena ada pelampung. Macam pelampung kita ada dua jenis. Satu pelampung yang tak ada batu ni tau. Satu lagi pelampung yang ada batu. Macam pelampung yang ada batu ni, yang ni lagi bagus. Jadi kita tak payah nak tambah batu lagi dah. Tapi kalau nak pakai pelampung yang tak ada batu yang macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma kita kena tambah batu je. Okey. Jadi pelampung ni wajib kena ada juga, tak kisah macam mana pelampung sekalipun, tak ada masalah. Okey. Pelampung kita letaklah dulu tepi dulu kan. Nanti dia terbang-terbang. Okey, kemudian kita kena ada batu yang kecil ni. Yang ni batu kecil ni. Batu kecil ni biasanya kita nak letak dekat mata kail kita nanti, supaya nanti udang tu tak ada melayang. Yang ni terpulang korang nak ambil yang berapa gram tak ada masalah. Kalau korang nak yang saiz berat sikit pun boleh juga, tak ada masalah. Ambil yang saiz 5 gram. Ni 5 gram kot. Lebih kurang macam tu lah. Ke tak sampai pun boleh juga, tak ada masalah. Dan kalau korang pakai pelampung yang tak ada batu macam aku cakap tadi, korang letaklah batu yang berat sikit. Macam ni 15 gram, 10 gram ke, boleh, tak ada masalah. Nak lagi berat pun boleh, tak ada masalah. Supayanya kalau tak letak batu ni, kalau pelampung saja, korang balin tu tak mau pergilah. Sebab kadang-kadang spot-spot siakap ni ada tempat yang kita nak kena baling jauh sikit. Kalau tak ada batu ni memang susah. Nak baling jauh tu memang bukan susah lagi, memang tak boleh lah orang kata. Kena ada batu sikit lah orang kata. Ni kalau yang pelampung tak ada batu. Kalau pelampung yang jenis macam ni, yang dah siap batu ni, tak ada masalah. Okey. Okey. Dan kalau yang mana tak tahu lagi perambut siakap kita ni macam mana kan, okey, aku akan tunjukkan, tak ada masalah. Okey, yang ni yang kalau yang ada batu dia akan macam ni. Okey, yang ni ada batu. Lepas tu dekat sini kita akan buat T tau. Nampak tak? Dekat sini kita akan buat T. Yang sini T. Untuk T ni, yang inilah bahagian kita akan cangkuk dekat kita punya pin pancing kita nanti. Pin pancing kita jadi dia akan T macam ni. Lepas tu ini mata kail kita. Nampak tak kat mata kail ni? Yang ni kalau korang nak buat double hook, boleh ikat macam aku ni, double hook. Kalau nak buat satu mata pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu dia ada luminous bird dekat sini. Yang ni luminous bird. Dekat atas luminous bird ni kita akan letak satu batu kecil macam ni lah. Okey, yang ni biasanya tak nak bagi udang tu melayang. Tapi kalau korang tak nak letak pun boleh je, tak ada masalah. Tapi better letaklah batu yang saiz kecil. Kalau macam aku yang kecil ni, berat dia aku tak ingat berat berapa, tapi dia macam 1/2 macam tu lah. Berat dia lebih kurang macam 1 gram lah. 1 ke 2 gram macam tu. Okey. Kalau nak pakai berat sikit pun boleh. Contohnya kalau keadaan arus air tu kuat ke. Kalau macam kat kolam kan macam ada pam-pam yang kuat.
Pampas yang kuat tu korang boleh lah nak pakai batu yang saiz besar sikit. Yang ni aku tak ingat lah, yang ni 5 gram ke tak sampai, tak pasti tu. Sebab yang ni pun aku ada pakai juga. Okey. Ataupun kalau dekat tempat korang tu arus dia kuat, hari orang pergi arus kuat, korang pakailah yang 5 gram ni. Okey. Tak adalah udang korang tu duduk dekat atas air saja nanti. Bagi dia tenggelam sikit orang kata. Okey. Ini yang pertama, kalau pakai batu ni, batu pula. Kalau korang pakai pelampung ni, korang dah tak perlu letak batu lah dekat pelampung. Tapi dia akan jadi T macam ni. Yang ni kita punya pin kita sangkut dekat pin pancing kita lah. Dia akan jadi. Sebab apa aku buat macam ni? Sebab kebiasaannya kalau macam ni dia susah sikit nak serabut berbanding kalau kita punya pin tu dekat sini. Kalau kita punya pin dekat dekat pelampung kita ni, kebiasaannya perambut ni kalau kita biar lama sikit dia senang serabut. Selalunya macam tu lah. Okey? Tak tahulah kenapa, tapi biasa macam ni lah aku buat yang jenis T ni. Okey? Yang ni kalau korang pakai batu ni, batu pula, pelampung ni ada batu. Yang nombor 2, kalau pelampung korang tak ada batu, macam aku kata tadi, tak ada batu macam ni lah. Yang ni tak ada batu, korang just masukkan je batu, tak ada masalah. Batu berat mana tu terpulang dekat korang. Macam aku sagarkan dalam 15 gram macam tu pun dah okey dah. 10 ke 15 gram dah okey dah. Tapi kalau korang nak pakai yang 30 lagi berat pun tak ada masalah lah. Tapi biasanya 15 ke 20 gram dah cukup dah batu ni. Okey, nak bagi kita boleh baling jauh je. Pun sama juga T. Yang ni kita akan buat T. Yang ni panjang ni lebih kurang sejengkal. Lebih kurang sejengkal. Aku lupa pula nak bagi tahu ni, lebih kurang sejengkal. Lepas tu ini tempat kita masuk dekat pin kita. Lepas tu bawah ni macam biasa kita, macam aku memang suka buat 2 mata lah kalau untuk mancing siakap. Okey, 2 mata. Lepas tu ada luminous bird dan juga ada batu kecil lah dekat situ. Okey, inilah rupa dia perambut dia. Okey. Alright, ini bahan-bahan dia yang korang kena ada tu. Macam tu lah aku sebut tadi, kena ada batu, kena ada mata, kena ada luminous bird dan kena ada kita punya leader. Okey, jom kita buat. Okey, langkah pertama kalau kita nak buat macam leader ni, korang ambil lebih kurang sedepa pun dah cukup dah. Tak kisah, leader ni macam-macam jenis leader boleh tau, tali pancing ni. Tak kisah nak ambil 100% boleh, tak 100% pun boleh. Tak ada masalah, korang nak pakai tali warna-warni pun boleh. Ambil lebih kurang 1 depa. Kita akan ambil 1 depa. Minta maaf lah, kawasan sempit sikit. Okey, ambil 1 depa macam ni. Okey, lepas tu kita potong lah. Alright, kita akan potong. Okey, apabila dah potong, kan kita dah potong, kita dah dapat macam ni kan. Okey, kita ambil yang ni kan tadi aku kata lebih kurang sejengkal kan. Korang ambil macam ni dulu. Sebab kita nak ikat yang tempat pin tu. Jadi korang ambil, korang nampak tak lengan ni, dia bukanlah satu lengan ni. Kita ni panjang apa, tak ingat aku. Daripada kita pegang sini sampai sini. Okey, lepas tu kita pegang ni. Nampak tak, pegang ni. Lepas tu kita buat untuk pin. Yang ni untuk pin lah, mata pin. Okey, mata pin ni korang ikat lah lebih kurang, dia ikat macam ni, nampak tak? Lepas tu kita pusing macam ni, dan kita pusing, ikat lah lebih kurang 3 ke 5 kali macam tu, ikut korang. 1 2 3. Macam aku ni tali tebal kan tadi, 90 apa ni, 90 pound tu. Jadi 3 kali dah cukup dah memadai. Okey, then kita tarik. Kita tarik. Dah jadi macam ni. Okey, yang ni kita nak matikan dia. Dah jadi untuk tempat kita sangkut dekat pin kita. Okey, yang ni dah mati. Kemudian kita nak buat T dia. Nak buat T dia senang je, tak ada masalah pun. Okey. Nak buat T dia korang kena pegang satu sini, satu sini. Okey, nampak tak? Satu yang dekat pelampung, satu lagi dekat bahagian mata kail ni. Alright. Okey. Okay, and then kita nampak tak ni, kita silangkan macam ni. Kita pegang macam ni. Nampak tu? Dia ada 2 kat sini. Okay, lepas tu kita just pusing je lah benda ni. 1 2 3 4 5 6 7. Ikut korang nak buat berapa, 8 9 pun boleh. Okay, lepas tu dia ada lubang ni kan. Lubang ni korang jangan lepas. Korang masukkan yang ni yang dekat tempat pin ni, korang masukkan dekat dalam ni. Okey, nampak tu? Jelas Nampak dia masuk.
Okey, ngam-ngam kasih dia ngam-ngam orang kata. Lepas tu korang tarik. Tarik kedua-dua tali ni. Tarik secara serentak, pelan-pelan boleh. Tak perlu gopoh-gopoh. Okey, tarik dah rapat macam ni. Korang tariklah kuat-kuat. Bagi dia rapat kau-kau. Nampak tu, dia akan jadi T dekat sini. Ini kalau korang nak buat perambut T lain-lain pun macam ni juga cara dia, tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita dah siap dah perambut kita sebenarnya. Dah siap dah. Dah siap dah. Tinggalnya korang just macam aku kena aku pakai pelampung yang tak ada batu ni lah. Kalau ada batu, korang terus ikat pelampung dekat sini. Kalau tak ada batu, pelampung tak ada batu ni, korang masukkan dia punya batu ni. Macam aku ni, yang ni kalau tak silap aku 15 gram lah kot. Sebab kat sini dia tulis 15 kan. Ni dah 15 gram. Just masuk je dekat dalam ni. Okey. Macam batu aku ni dia ada apa tu? Dia ada plastik ni. Bila ada plastik macam ni, dia orang kata susah lah sikit nak rosak tali tu. Ini kalau korang nak buat batu hidup, sedap jugalah kan. Okey. Okey, masukkan batu dalam ni. Kemudian korang masukkan korang punya pelampung. Ni pelampung korang, masuk ikat je lah. Pelampung ni ikat lah macam mana korang nak ikat kan. Okey, tak ada masalah pun. Alright. Satu. Kalau pelampung ikat je lah. Ikat pelampung, nak ikat biasa pun boleh. Sebab pelampung ni tak ada, orang kata dia tak ada pressure. Dia tak ada pressure jangan risau. Sebab kalau ikan tarik, ikut macam mana pun kalau ikan tarik, pelampung ni dia tak kena pressure. Okey. Sekejap kita ikat dulu pelampung. Okey, sebab apa aku kata pelampung ni dia tak kena pressure? Okey. Kita bagi ikat kemas-kemas dulu. Sebab apa? Sebab bila ikan tarik, kan sini pin kita. Ini pin kita, ni dekat mancing kita. Bila ikan tarik, pelampung ni tak kena pressure pun. Ikan tarik dekat sini, ni mata kail kita. Mata kail kita bila ikan tarik tu, dia pressure dia dekat kita punya main line dengan sini. Pelampung ni dia dekat tepi tu je. Dia goyang-goyang macam tu. Dia macam tu pusing-pusing ke macam mana lah. Dia tak ada kena pressure. Jadi kalau korang nak ikat biasa pun tak ada masalah. Okey? Sebab ni mata kail ikan kena. Ikan kena kan. Sak-sak dia tarik. Nampak tu. Ikan tarik dia kena jadi macam tu. Okey, jadi tak pressure. Korang boleh ikat macam mana, janji kemas lah. Jangan bagi dia tercabut. Okey? Macam aku katakan tadi, kalau pelampung yang tak ada batu, letaklah batu. Okey? Macam ni aku baru ikat jadi. Lepas tu kita kena potong lah tali lebih ni menggunakan plier yang kita beli tu lah. Okey, kita gunting yang lebih ni. Jangan nak orang kata bagi dia kemas. Kekemasan. Kalau korang tak nak gunting, terpulang kat korang. Okey, kita sambung lagi. Apabila kita dah selesai ikat kita punya pelampung, yang jaraknya lebih kurang sejengkal ni tadi. Okey, tadi kita punya kamera dia auto off sebab dia nak overheat orang kata. Dia panas. Okey. Alright, ini lebih kurang sejengkal macam yang aku kata mula-mula tadi. Okey, dah siap pelampung ni. Kemudian untuk mata kail pula, korang kena ambil lebih kurang setengah depa macam ni. Boleh nampak ini daripada pelampung. Lepas tu korang tarik lah sedepa. Ini tempat kita nak ikat kita punya mata kail nanti. Okey, tapi sebelum kita nak ikat mata kail kita, macam aku kata tadi, kita kena letak batu. Terpulang korang nak letak batu yang kecil. Yang ni dah ditulis saiz 1. Batu yang saiz 1 kecil macam ni. Yang ni saiz tau. Ataupun yang ni 1 gram. Macam tu. Ataupun kalau arus kuat, nak pakai batu yang besar sikit, maksimum pun lebih kurang besar ni je. Yang ni mungkin 5 gram kot. Lebih kurang macam tu lah. Dia tak sampai. Okey, masukkan satu batu. Macam aku ni, aku dah ada yang untuk yang batu kecil punya. Yang ni aku buat perambut untuk yang batu saiz besar sikit. Masukkan batu. Lepas tu kita masukkan luminous bird kita Luminous bird ni terpulang kat korang. Korang nak pakai yang saiz yang besar mana. Okey, tak ada isu pun. Dan yang ni optional yang ni kalau korang nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Macam aku ambil yang saiz kalau daripada bekas ni, saiz nombor 3 ni. Aku pakai saiz nombor 3 ni. Dia tak besar sangat, tak kecil sangat. Okey. Masukkan batu, masukkan luminous bird ni. Okey, dah masuk 2 ni. Okey, nampak ni. Dia hidup ni tau. Dia kira macam hidup lah yang ni. Dah masuk 2 ni, kemudian barulah kita ikat mata kail kita. Mata kail biasa aku pakai saiz 14. Aku ambil saiz 14 ni sebab senang. Siakap boleh, bottom boleh, macam-macam lah. Saiz 14 Daichi. Kalau korang nak pakai jenama-jenama yang lain pun boleh. Tak ada isu, tak ada masalah. Okey, macam yang ni pun sama juga. Yang ni aku akan buat
dua mata lah. Kita akan buat dua mata juga. Okey, kalau korang nak buat satu mata pun boleh, tak ada masalah. Tak ada isu pun. Nak pakai satu mata boleh, dua mata boleh. Tak ada masalah. Macam aku selalu kalau pakai mula-mula dulu aku pakai satu mata, siakap tu selalu terlepas. Lepas tu udang kita kadang hilang kepala, hilang ekor. Jadi kita ada dua mata, kita cucuk kat kepala, kita cucuk kat ekor. Settle masalah. Okey, macam aku kata tadi, untuk jarak kita kena ambil lebih kurang setengah depa macam ni. Okey, daripada kita punya pelampung daripada kita punya pelampung, ambil setengah depa. Lepas tu pegang dekat sini. Inilah tempat point kita nak ikat kita punya mata kail kita. Okey, kita masukkan mata kail kita. Okey, ikat dulu mata kail satu. Yang pertama, sekejap kita adjust. Tengok balik. Ikat mana? Okey, cun kita ikat mata kail kita. Tapi kita kena tarik sikit lah, sebab cara aku ikat ni bila kita tarik nanti dia akan jadi panjang sikit. Jadi macam tu. Okey, kita ikat mata kail kita. Ikat macam biasalah. Ikat mata kail ni ikut korang. Dia macam ada banyak jenis cara ikat mata kail ni. Ikut korang punya cara ikat macam mana. Yang ni tak ada isu juga. Yang mana yang korang rasa yang paling kuat, yang mana yang paling kemas bagi korang, yang mana paling mudah untuk korang ikat mata kail, korang ikat lah. Tak ada masalah. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Dah ikat mata kail. Jadi perambut kita ni dah siap lah. Secara automatik dah siap kalau untuk satu mata. Okey, kejap kita tarik bagi kemas. Ya, tariklah kuat-kuat kan bila ikat mata kail, katak nanti dia cabut. Okey, dah siap. Macam aku suka pakai gigi ni. Tarik, tapi kalau biasa kalau orang profesional dia akan pakai ni lah. Dia akan pakai plier untuk tarik-tarik ni. Okey, dah siap. Ni kalau mata kail satu. Mata kail satu kita dah siap lah. Ini pelampung kita. Yang ni kita punya mata kita. Dah siap ni pambut kita. Yang ni untuk kita punya dekat kita punya pin. Dah siap. Nak dua mata, tambah je lah. Nak dua mata kita tambah je lah lagi satu. Masuk je lagi satu. Tak lupa juga kita sukat balik yang tadi, betul ke tak? Macam kan orang kata aku cakap tak betul. Nampak ni setengah depa daripada mata sampai ke pelampung. Ni dia terpanjang sikit lah orang kata, tapi tak isu pun. Janji lebih kurang macam tu lah, setengah depa. Setengah depa macam tu. Okey. Alright, kalau nak dua mata, masukkan je lagi satu mata dekat sini. Tak ada masalah. Kita ikat dua mata. Kalau nak pakai dua mata lah. Kalau yang pakai satu mata boleh, dua mata boleh. Macam aku cakap tadi, kalau aku macam cakap, aku pakai dua mata dah sekarang ni. Aku tak pakai dah yang apa ni, yang satu mata aku tak pakai dah. Memang aku, orang kata dah geram. Dah geram. Sebab pakai satu mata mula-mula dulu senang sangat terlepas. Satu, dua. Sekejap. Kita punya ni licin pula dah. Biasalah ni panas ni. Hari ni panas. Hari ni cuaca agak panas. Okey, satu, dua, tiga, empat, lima. Licin pula dah kali dah. Okey, dah siap dua mata. Kita dah siap ikat dua mata. Kita dah siap ikat dua mata kita. Kita keluar pula dah. Okey, kemudian kita tarik. Ini dua mata kita. Kita tarik bagi dia kemas. Macam biasa aku akan gigit. Okey, ni kita tarik Okey, kita tarik. Dah siap dah dua mata. Ni perambut dua mata. Ni dua mata. Aku akan ikat atas bawah. Setengah orang dia atas ni dia tak ikat tau. Setengah orang atas ni dia tak ikat. Sebab apa aku ikat? Sebab aku pernah terkena. Yang mata bawah ni dia putus. Bila kita guna banyak kali, kadang-kadang dia luka, dia putus. Bila putus, kalau korang ikat yang sini saja, yang sini korang tak ikat, automatik hilang lah dua-dua mata. Tapi kalau korang ikat dua-dua, andai kata yang satu ni dah luka, korang potong, korang ada lagi satu mata. Sebab dekat tempat mancing, kadang kita nak buat apa ni, nak buat perambut ni tak ada masa kalau ikan tu tengah mesa. Okey, tapi nak safety, ikatlah dua-dua macam aku ni. Jarak ni terpulang terpulang. Kalau udang korang tu jenis saiz-saiz besar punya, buatlah jarak panjang sikit. Macam aku biasa saiz udang memang panjang-panjang ni je, dah cukup dah, lebih kurang
3 cm kot. Lebih kurang macam tu lah. Ikut korang nak buat jarak berapa, yang ni pun tak ada isu. Okey, ni kalau 2 mata. Okey, jadi dah siap lah kita punya perambut siakap kita. Okey, alright, dah siap. Alhamdulillah. Okey, sekarang dah siap kita punya rambut siakap kita. Jadi kalau yang mana nak dapatkan barang-barang untuk buat rambut siakap ni, korang boleh tengok dekat beg kita tu. Dan aku tak lupa juga kalau yang mana tak ada masa nak buat rambut siakap ni, kalau korang nak beli yang dah siap punya pun ada juga tau. Yang dah siap punya buat rambut siakap. Dia rambut siakap ni pun kalau tak silap aku ada 2. Satu yang tak ada pelampung, satu yang ada pelampung lah. Tapi kalau korang nak perambut yang dah siap punya, ada juga dekat beg tu. Kita akan cuba masukkan. Korang tengok lah. Okay, alright. Macam biasa, sebelum kita akhiri kita punya rancangan kita untuk kali ni, untuk yang mana belum subscribe lagi, saya nak minta bantuan korang untuk like, komen dan subscribe lah kita punya YouTube channel. Bantu kita dekat situ. Okay, alright. Apa-apa pun sampai sini saja kita punya video kita untuk kali ni ataupun untuk hari ni lah. Semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nanti. Okay, apa-apa pun, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.